tengok pada waktu subuh di Masjid KLCC. Ramai orang tak tahu Masjid KLCC ni kalaulah pagi dia akan jadi satu taman. Ni nampak ni taman ni. Ni taman ni. Ni taman ni. Kalaulah waktu pagi matahari terbit ni, taman ni. Ini terletak di masjid. Ni benda yang real, benda yang kita nampak. Kalau ada masa, datang-datang lah dekat masjid. Lebih-lebih lagi nak dekat Ramadan ni. Elok pergi, bagus. Biarlah. Alah, apa standard pergi masjid. Tak apa, itu mulut orang. Mulut orang ni, dia tak boleh tengok kita bahagia. Dia tak nak, dia kalau boleh, kita ni orang cakap apa, lalai dengan dia. Tapi kebanyakan tu lah. Kita ni kalau nak jadi manusia, satu dia jangan lalai kepada dia lah. Kita ni kalau dengar mulut orang, rosak kita kan. Macam aku pergi masjid, aku tak peduli mulut orang. Orang nak cakap apa, tengok pagi-pagi dah pergi masjid dah. Tak apa, itu urusan aku dengan Tuhan. So pedulikan. Jangan kita mendengar mulut orang kan. Tak lagi nak mulai kan, memperbanyakkan ibadah kita kan. Pedulikan mulut orang nak mengata kita ke. Ini tak habis-habis buat konten dekat masjid apa, tak apa. Buat cerita, buat rekod dekat masjid, tak apa, itu mulut orang. Jangan fikirkan sangat. Sekarang ni kita fikirkan kita nak beribadat. Mulai. Itu saja. Faham? Alhamdulillah lah, kita pun dah sampai. Okay, sekian, terima kasih.